Kalau kerajaan tidak lihat isu ini sebagai isu ancaman melibatkan pelarian dalam negara kita, apa akan berlaku? Mereka bukan datang untuk tumpang sementara, bukan duduk sebagai transit untuk dihantar ke negara ketiga, tetapi mereka jadikan Malaysia ini sebagai tempat singgahan dan terus kekal berada dalam negara kita sampai tidak ada masa, tuan-tuan, tak ada limit masa. Mereka boleh duduk sampai bila-bila. Bukan setakat duduk, mereka boleh bekerja, boleh berniaga, boleh beranak pinak, boleh berkahwin, boleh hidup berkeluarga dalam negara kita ini, tuan-tuan. Ini sebenarnya yang berlaku dalam negara kita. Kalau kerajaan tidak lihat isu ini sebagai isu ancaman melibatkan pelarian dalam negara kita, apa akan berlaku? Apa solusinya, tuan-tuan? Apa jalan penyelesaian yang perlu diambil oleh kerajaan untuk nak mengurangkan pelarian-pelarian etnik Rohingya yang terus menceroboh perairan negara kita? Ini sebenarnya perlu dilihat sebagai satu ancaman kepada rakyat Malaysia. Pihak berkuasa kena lihat, tuan-tuan. Dan saya nak sentuhkan di sini, AKPS tidak menjaga laluan-laluan tikus. AKPS ini tidak menjaga laluan-laluan sempadan lorong-lorong tikus. AKPS ini hanya menjaga pintu masuk negara yang sah sahaja. Bermakna apabila pencerobohan ini berlaku, bukan di bawah AKPS, tetapi di bawah agensi penguatkuasaan, di bawah Angkatan Tentera Malaysia, ini di bawah Marine, ini di bawah TLDM, ini di bawah agensi-agensi penguatkuasaan, tuan-tuan, yang menjaga sempadan negara. Dan kita pada dahulu lagi, kita selalu tanya kepada kerajaan, kita selalu tanya kepada agensi penguatkuasaan sempadan ini, bagaimana mereka boleh ceroboh masuk dalam perairan kita? Kenapa mereka ini dibiarkan masuk di dalam perairan kita? Selepas itu ditahan, ditangkap, dibawa ke pantai. Kenapa dibiarkan mereka ini masuk ke dalam sempadan? Sepatutnya perlu halang di perairan antarabangsa. Kalau semua dibiarkan masuk menceroboh sempadan negara, apa nak jadi, tuan-tuan? Apa nak jadi dengan negara kita ini? Kita biarkan negara kita terus diceroboh dan kita tidak boleh hantar mereka ini pulang.